Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat tapai pulut yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula sediakan 1 kilo beras pulut susu. Cuci bersih beras pulut dan rendamkan beras pulut selama lebih kurang 3 jam. Setelah 3 jam, toskan air rendaman dan pindahkan semua beras pulut ke dalam periuk pengukus. Buatkan lubang seperti dalam video untuk memudahkan beras pulut masak dengan sekata. Lapik periuk pengukus dengan jaring supaya beras pulut tak jatuh melalui lubang periuk pengukus. Kukus beras pulut selama lebih kurang 30 minit atau sehingga beras pulut masak. Setelah 30 minit, pindahkan pulut yang dah masak ke dalam besin. Masukkan 2 cawan air masak ke dalam pulut dan gaul sebati. Masukkan air 1 cawan demi 1 cawan sambil digaul sebati. Sambung kukus lagi pulut selama lebih kurang 15 minit. Setelah pulut masak, masukkan semua pulut ke dalam loyang dan ratakan supaya pulut lebih cepat sejuk. Pastikan pulut betul-betul sejuk sebelum dicampur dengan ragi. Sementara menunggu pulut sejuk, kita sediakan raginya pula. Untuk 1 kilo beras pulut, saya gunakan 1 biji ragi yang saiznya lebih kurang sebesar duit shilling 20 sen. Ragi ni saya jemur bawah terik matahari sekejap dan saya kisar halus. Setelah pulut sejuk, taburkan ragi yang dah dikisar tadi seperti dalam video. Terbalikkan pulut dan tabur lagi ragi. Pastikan ragi ditabur secara serata ke semua pulut. Sekarang pulut kita dah sedia untuk dibungkus. Untuk membungkus tapai, hari ini saya gunakan daun pisang dan bekas plastik. Untuk daun pisang, sediakan daun pisang, bersihkan dan potong ikut saiz tapai yang kita nak buat. Letakkan pulut atas daun pisang dan bungkus pulut seperti dalam video. Untuk bekas plastik, saya menggunakan bekas plastik bertutup seperti dalam video. Isikan pulut dalam bekas plastik sehingga penuh dan tutup. Untuk yang dibungkus dengan daun pisang, saya dapat 31 biji dan yang diisi ke dalam bekas plastik, saya dapat 50 biji tapai pulut. Peramkan pulut kita selama lebih kurang 48 jam sebelum boleh dimakan sebagai tapai pulut. Alhamdulillah, tapai pulut kita dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Jom kita cuba rasa. Memang sedap dan manis elok tapai kita. Selain daripada dimakan begitu sahaja, tapai juga sedap dimakan dengan aiskrim vanila. Nampak sedap kan? Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.